Di dalam sebuah sekolah, siapakah orang yang paling berkuasa? Pengetua yang gah, guru-guru yang terpelajar, atau pekerja biasa yang kehadirannya sering diabaikan? Dan di manakah ujian kemanusiaan yang sebenar berlaku? Adakah dengan menderma dari peti besi yang penuh atau dengan berkongsi separuh daripada sekeping roti kering untuk mengisi perut orang yang lapar? Ini adalah kisah Pak Cik Ismail, seorang pekerja tua yang melihat bayangan anaknya di mata seorang kanak-kanak yang lapar dan naif dan mula mengorbankan separuh rotinya setiap hari. Dia tidak tahu bahawa kanak-kanak yang dilinduinya dari pandangan dunia dan diberi makan itu sebenarnya adalah permata yang hilang dari sebuah keluarga kaya yang dirindui oleh seluruh bandar. Apabila kebenaran tentang ibu bapa sebenar kanak-kanak itu terbongkar selepas bertahun-tahun, pengetua yang sentiasa bercakap tentang prinsip dan disiplin terkejut. Mari kita berjalan di lorong-lorong sekolah mewah itu dan melihat bagaimana kasih sayang seorang pekerja menulis sebuah kisah yang meruntuhkan setiap tembok antara kekayaan dan kemanusiaan. Salah sebuah sekolah yang paling mahal dan berprestij di Kuala Lumpur ialah Sekolah Antarabangsa Warisan Kuala Lumpur. 1, 2, 3, bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, padang permainan yang menghijau, dan deretan kereta-kereta import yang panjang di pintu pagar. Sekolah ini bukan sekadar sekolah, tetapi simbol status bagi anak-anak usahawan besar, pegawai tinggi dan ahli politik di bandar itu. Udara di sini lebih banyak dipenuhi dengan bau minyak wangi dan kehangatan wang daripada bau buku. Anak-anak di sini dilahirkan dengan sudu perak di mulut mereka dan bagi mereka, dunia bermakna mainan mahal dan percutian di luar negara. Di tengah-tengah kemewahan dan hiruk-pikuk ini, ada satu sudut yang sunyi dan hampir tidak kelihatan. Sudut ini milik pekerja tertua di sekolah itu, Pak Cik Ismail. Pak Cik Ismail yang berusia 60 tahun, tubuhnya sudah tua, tetapi dalam jiwanya masih ada kasih sayang seorang bapa dan kesederhanaan seorang kawan. Pakaian seragam khaki yang sudah pudar selepas dicuci berkali-kali, rambut yang hampir putih sepenuhnya dan kedutan dalam di wajahnya menjadi saksi setiap perjuangan dalam hidupnya. Pak Cik Ismail telah menjadi pekerja di sekolah ini selama 30 tahun. Dia telah melihat sekolah ini dibina dan berkembang. Dia telah melihat beberapa generasi belajar di sini. Dia datang paling awal pada waktu pagi untuk membuka kunci pintu gerbang besar sekolah dan pulang paling akhir pada waktu petang selepas mematikan lampu di setiap bilik dan mengunci pintu gerbang. Sekolah inilah dunianya. Dunianya sendiri sangat kecil. Dia tinggal bersama isterinya di sebuah bilik sewa kecil di sebuah kawasan setinggan berhampiran sekolah. Isterinya, Salmah, sering sakit. Sebahagian besar gajinya yang kecil habis untuk ubat-ubatan isteri dan sewa rumah. Mereka tidak mempunyai anak sendiri. Mungkin sebab itu dia melihat imej anaknya dalam setiap kanak-kanak di sekolah. Dia gembira melihat kanak-kanak bermain. Dalam keriuhan mereka, dia melupakan kesunyiannya. Pengetua sekolah itu ialah Tuan Rahman, seorang lelaki berusia 50 tahun yang sangat tegas, berdisiplin dan sangat mengambil berat tentang imejnya. Baginya, sekolah bermakna keputusan yang cemerlang, trofi-trofi besar dan hubungan baik dengan orang-orang kaya di bandar. Dia menimbang segala-galanya pada neraca reputasi sekolah. Dia mempunyai rasa benci yang aneh terhadap kemiskinan dan orang miskin. Dia melihat mereka sebagai satu tumpuk kotoran di dunianya yang berkilauan. Pada tahun itu, beberapa orang kanak-kanak telah diterima masuk ke sekolah di bawah kuota kerajaan untuk golongan berpendapatan rendah. Salah seorang daripada mereka ialah Amir. Amir yang berusia 10 tahun mempunyai kesunyian yang menakutkan di matanya yang besar. Dia sangat pintar dalam pelajaran, tetapi sentiasa duduk diam di kerusi paling belakang di dalam kelas. Pakaiannya sentiasa bersih, tetapi bertampal di beberapa tempat dan lama. Dia tidak mempunyai beg mahal seperti kanak-kanak lain mahupun kotak pensil yang berwarna-warni. Dia membawa bukunya di dalam beg kain lama. Dalam rekod sekolah, tercatat bahawa ibu bapanya bekerja sebagai buruh di kampung dan dia tinggal di sini bersama seorang bapa saudara yang jauh dan miskin di sebuah kawasan setinggan. Di tengah-tengah kerumunan kanak-kanak kaya, dia menjadi sangat terasing. Beberapa kanak-kanak kaya mengejeknya, mempersendakannya, tetapi Amir tidak pernah berkata apa-apa kepada sesiapa. Dia hanya menatap buku-bukunya.
Pak Cik Ismail melihat semua ini dari jauh dan hatinya tersentuh. Titik perubahan sebenar dalam cerita ini bermula pada waktu rehat tengah hari. Apabila loceng tengah hari berbunyi, semua kanak-kanak akan keluar dari kelas mereka dan pergi ke padang permainan. Untuk kanak-kanak kaya, kotak bekal yang besar dan hebat datang dari kereta besar mereka berisi sandwich, pasta, jus dan entah apa lagi. Mereka semua duduk dalam kumpulan, ketawa, bermain dan makan makanan mereka. Tetapi Amir, dia tidak pernah duduk dengan sesiapa. Dia selalu duduk di sudut padang yang paling jauh di bawah sebatang pokok angsana tua. Dia akan meletakkan beg kosongnya di ribanya dan berpura-pura membaca buku supaya tiada siapa yang tahu dia tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Dia melihat kanak-kanak lain makan dan menelan kelaparannya bersama air mata. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Pak Cik Ismail melihat ini setiap hari. Hatinya, yang sudah dipenuhi dengan kasih sayang seorang bapa, hancur melihatnya. Dia faham bahawa kanak-kanak ini lapar setiap hari. Dia teringat akan kemiskinannya semasa kecil, apabila dia juga tidur dengan perut kosong selama beberapa malam. Pada hari berikutnya, semasa waktu rehat tengah hari, Pak Cik Ismail membawa bungkusan kecilnya ke bawah pokok tempat Amir duduk. Isteri Pak Cik Ismail, Salmah, walaupun sakit, setiap hari akan membungkus 2 keping roti dan sedikit sayur atau sambal untuknya. Pak Cik Ismail duduk di sebelah Amir. "Nak, apa yang kamu baca seorang diri?" Amir menutup bukunya dengan ketakutan. "Tak ada apa-apa, Pak Cik." Pak Cik Ismail membuka bungkusannya. "Jom, hari ini kita makan bersama. Isteri Pak Cik bekalkan roti lebih hari ini." Pak Cik tak larat nak habiskan seorang diri. Ini adalah satu pembohongan, tetapi ia adalah pembohongan yang lebih suci daripada mana-mana kebenaran. Pada mulanya, Amir menolak. "Tak apalah Pak Cik, saya tak lapar." Pak Cik Ismail mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Macam mana pula tak lapar dari pagi belajar? Jomlah, jangan malu-malu." Dia menghulurkan sekeping roti daripada 2 keping rotinya dan separuh sayur kepada Amir. Mata Amir yang lapar dipenuhi air mata. Dia mengambil roti itu dengan tangan yang terketar-ketar dan mula makan seolah-olah dia telah kelaparan selama bertahun-tahun. Pak Cik Ismail memerhatikannya makan dan matanya sendiri menjadi basah. Selepas hari itu, ia menjadi satu peraturan yang tidak diucapkan. Setiap waktu rehat tengah hari, Pak Cik Ismail akan membawa bungkusannya ke bawah pokok itu. Dia akan memberi Amir sekeping dan kadang-kadang kedua-dua keping rotinya dan dia sendiri hanya makan sayur atau sambal. Dia akan memberitahu Amir, "Nak, Pak Cik dah tua, tak boleh makan banyak. Kalau kamu makan, perut Pak Cik pun akan kenyang." Perlahan-lahan, Amir mula mesra dengannya. Dia mula menganggapnya seperti datuknya sendiri. Dia akan memberitahunya tentang pelajarannya, membacakan puisinya. Duduk bersama Pak Cik Ismail, dia melupakan kesunyiannya, kemiskinannya, segala-galanya untuk seketika. Di bawah naungan kasih sayang pekerja tua itu, bunga yang layu itu mula hidup kembali. Prestasinya dalam pelajaran menjadi lebih baik. Tetapi kebahagiaan senyap mereka tidak terlepas dari pandangan tajam Pengetua Rahman. Suatu hari, dari tingkapnya, dia melihat Pak Cik Ismail dan Amir makan bersama. Dia langsung tidak suka. Seorang pekerja biasa makan bersama pelajar, dan itu pun pelajar dari kuota. Ini bertentangan dengan disiplin dan imej sekolah. Dia memanggil Pak Cik Ismail ke pejabatnya. "Ismail, apa yang saya lihat ni, berani kamu makan dengan pelajar? Tugas kamu ialah membunyikan loceng sekolah dan menjaga kebersihan, bukan berkawan dengan pelajar. Jika saya melihat kamu begitu rapat dengan mana-mana pelajar lagi, saya akan pecat kamu." Pak Cik Ismail merapatkan tangannya. "Tuan, budak tu, dia lapar setiap hari." Tuan Rahman menjerit, "Jadi apa saya nak buat? Itu bukan kerja saya. Dia ada ibu bapa, biar mereka uruskan. Kamu buat kerja kamu saja." Pak Cik Ismail pulang dengan kepala tertunduk, tetapi dia tidak berhenti memberi makan kepada Amir. Kini, dia akan memberikan bekalnya secara sembunyi-sembunyi di belakang bangunan sekolah. Titik perubahan terbesar dalam cerita ini datang pada hari anugerah tahunan sekolah. Ini adalah majlis terbesar sekolah. Kali ini,
Tetamu kehormat majlis itu ialah usahawan terbesar, terkaya dan paling dihormati di bandar, Tan Sri Hamdan. Dia juga merupakan penderma terbesar sekolah. Seluruh sekolah sibuk dengan persiapan untuk menyambutnya. Tan Sri Hamdan dan isterinya, Puan Sri Azizah, dikenali bukan sahaja kerana kekayaan mereka, tetapi juga kerana kesedihan mereka. 8 tahun lalu, anak tunggal mereka yang berusia 2 tahun, Irfan, telah diculik dari sebuah taman. Mereka telah membelanjakan separuh daripada kekayaan mereka untuk mencarinya, tetapi tiada jejak ditemui. Tragedi ini telah menghancurkan mereka. Mereka kini menumpukan seluruh masa dan wang mereka untuk kerja-kerja sosial. Mungkin dengan cara ini, mereka dapat melupakan kesedihan kehilangan anak mereka. Majlis bermula. Pengetua Rahman sedang berucap di atas pentas dalam bahasa Inggerisnya yang terbaik, memuji-muji pasangan Hamdan. Kemudian, majlis penyampaian hadiah bermula. Apabila nama pelajar terbaik akademik untuk darjah 5 dipanggil, nama itu ialah Amir. Amir berjalan ke pentas dengan ketakutan, kepala tertunduk, dalam pakaian seragamnya yang lama dan pudar. Dia naik ke pentas dan berdiri di hadapan tetamu kehormat. Sebaik sahaja Puan Sri Azizah melihat Amir, dia terpaku di tempatnya, wajahnya menjadi pucat. Dia memegang tangan suaminya dengan erat. "Abang, tengok." Suaranya bergetar. Tan Sri Hamdan juga melihat Amir. Dia juga merasakan satu kejutan yang aneh. Wajah budak ini, matanya, sama seperti gambar zaman kanak-kanaknya. Tetapi bagaimana ini mungkin? Dan kemudian pandangan Puan Sri Azizah tertumpu pada sesuatu yang membuat dunianya berpusing. Di sebelah leher Amir, betul-betul di bawah telinganya, ada satu tanda lahir kecil berwarna coklat gelap. Tanda lahir yang sama seperti yang ada pada anak mereka yang hilang, Irfan. Ini adalah tanda yang sangat unik yang hanya dia dan suaminya tahu. Satu jeritan tertahan keluar dari mulut Puan Sri Azizah. "Irfan." Dan dia jatuh pengsan di kerusinya. Seluruh auditorium menjadi gempar. Pengetua Rahman panik. Tan Sri Hamdan berlari untuk menyambut isterinya. Matanya sendiri terpaku pada wajah Amir dengan rasa tidak percaya. Dia bertanya kepada Amir dengan suara yang bergetar. "Nak, siapa nama kamu? Di mana ibu bapa kamu?" Amir, yang sangat ketakutan dengan semua ini, mula menangis. "Nama saya Amir. Pak cik saya kata ibu bapa saya meninggal dalam kemalangan. Dia jumpa saya dekat landasan kereta api 8 tahun lalu." Sebaik sahaja Tan Sri Hamdan mendengar ini, dia merasakan seolah-olah masa telah berhenti. 8 tahun lalu. Landasan kereta api. Ya, pada hari anaknya diculik, polis mengesyaki penculik mungkin telah membawanya jauh dengan kereta api. Pengetua Rahman, yang masih tidak dapat memahami apa-apa, melangkah ke hadapan. "Tan Sri, ini Amir. Dia pelajar sekolah kita. Pasti ada salah faham." Tetapi Tan Sri Hamdan tidak mendengar sesiapa lagi. Dia mengangkat Amir ke dalam pelukannya. Air mata mengalir di matanya. Beberapa jam berikutnya berlalu seperti ribut. Ujian DNA segera diatur. Dan apabila laporan keluar pada petang itu, ia mengesahkan satu kebenaran yang tidak kurang hebatnya daripada sebuah cerita filem. Ya, Amir adalah anak mereka yang hilang, Irfan Hamdan. Satu-satunya pewaris empayar Hamdan. Dunia pengetua Rahman berpusing. Dia terkejut. Kanak-kanak yang dianggapnya sebagai beban dari kuota miskin ternyata adalah anak penderma terbesarnya. Kanak-kanak yang dihina setiap hari adalah pemilik sebenar sekolah ini. Wajahnya menjadi pucat kerana ketakutan dan penyesalan. Dia berlari ke arah Tan Sri Hamdan. "Tan Sri, tahniah. Kami sentiasa merasakan budak ini sangat istimewa. Kami sentiasa memberinya perhatian khusus, Tan Sri." Tetapi Puan Sri Azizah, yang kini telah sedar, hanya mempunyai satu soalan di matanya. Dia melihat tubuh anaknya yang kurus dan lemah. Dia berkata, "Jika kamu memberinya perhatian khusus, mengapa anak saya begitu kurus? Mengapa dia kelihatan seperti tidak mendapat makanan yang cukup selama bertahun-tahun?" Pengetua Rahman tidak mempunyai jawapan. Pada masa itu, salah seorang kanak-kanak kaya yang sering mengejek Amir, mungkin kerana takut atau malu dengan perbuatannya, berkata perlahan, "Puan Sri, dia tidak pernah bawa bekal. Dia lapar setiap hari."
Kesakitan di mata Puan Sri Azizah semakin mendalam. Anak saya lapar? Budak itu menambah, tapi Pak Cik Ismail, pekerja sekolah kami, memberinya makan dari bekalnya setiap hari. Ia adalah satu pendedahan yang mengejutkan semua orang di dalam bilik itu. Semua mata kini tertumpu pada Pak Cik Ismail yang sedang menangis senyap-senyap di sudut paling belakang auditorium, bersembunyi di sebalik tiang. Dia gembira untuk amirnya, tetapi takut untuk dirinya sendiri. Dia takut pengetua akan memecatnya sekarang. Tan Sri Hamdan, usahawan berhati batu itu, mempunyai air mata di matanya. Dia mengabaikan pengetua Rahman dan guru-guru besar itu dan berjalan terus ke arah pekerja tua itu. Pak Cik Ismail mula terketar-ketar melihatnya datang ke arahnya. Tan Sri Hamdan berhenti di hadapannya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya merapatkan tangannya dan kemudian memeluk erat pekerja tua yang berpakaian lusuh itu. Suaranya serak. Pak Cik, apa yang boleh saya katakan? Saya seorang bapa yang malang, yang tidak dapat mengenali anaknya sendiri. Tetapi Pak Cik adalah Tuhan. Pak Cik telah memberikan anak saya kasih sayang seorang bapa. Semasa saya tidur di atas katil kekayaan saya, Pak Cik mengisi perut anak saya dengan roti kering Pak Cik. Saya tidak dapat membayar hutang budi ini walaupun dengan seluruh empayar saya. Wajah pengetua Rahman sangat jelas menunjukkan perasaannya. Dia seolah-olah mahu menelan bumi kerana malu dan takut. Tan Sri Hamdan pergi ke pentas dan mengambil mikrofon. Dia membuat satu pengumuman yang mengubah sejarah sekolah itu selama-lamanya. Hari ini, saya mengumumkan sumbangan sebanyak 5 juta ringgit kepada sekolah ini. Tetapi dengan satu syarat. Sebuah lembaga amanah baru akan ditubuhkan untuk mentadbir sekolah ini dan pengerusi lembaga amanah itu ialah Encik Ismail Prasad. Seluruh auditorium senyap sunyi selepas mendengar ini. Dia menambah, mulai hari ini, Pak Cik Ismail bukan lagi pekerja sekolah ini, tetapi penaungnya. Dan ya, mulai hari ini, dia adalah sebahagian daripada keluarga saya. Dia akan tinggal bersama kami di rumah kami. Rawatan perubatan isterinya akan diuruskan oleh doktor terbaik di dunia. Dia memandang ke arah pengetua Rahman. Tuan Rahman, anda telah memberikan pengetahuan buku kepada kanak-kanak ini, tetapi orang baik ini telah mengajar anak saya pelajaran tentang kemanusiaan. Saya rasa pengetua sebenar adalah dia. Anda perlu banyak belajar daripadanya. Selepas hari itu, kehidupan Pak Cik Ismail menjadi seperti mimpi. Dia dan isterinya mula tinggal di rumah Agam Hamdan. Amir, yang kini Irfan, tidak pernah meninggalkan Pak Ciknya walaupun untuk sesaat. Pak Cik Ismail juga menjalankan tanggungjawab barunya dengan penuh kejujuran. Dia mewujudkan satu sistem di sekolah di mana tiada diskriminasi terhadap mana-mana kanak-kanak, sama ada kaya atau miskin. Dia membuka sebuah kantin besar di sekolah di mana setiap kanak-kanak mendapat makanan berkhasiat secara percuma supaya tiada lagi amir yang kelaparan. Dia kini adalah pengerusi sebuah lembaga amanah yang besar. Tetapi hatinya masih sama, hati seorang pekerja yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dia telah berkongsi sekeping rotinya, tetapi takdir telah memberinya seorang anak dan penghormatan yang lebih berharga daripada mana-mana harta di dunia. Jadi kawan-kawan, cerita ini mengajar kita bahawa bukan kedudukan atau kekayaan seseorang yang menjadikannya hebat, tetapi hati dan perbuatannya. Satu perbuatan baik yang tidak mementingkan diri sendiri boleh memberi anda penghormatan yang tidak dapat diberikan oleh ijazah-ijazah besar. Jika kisah Pak Cik Ismail ini telah menyentuh hati anda, sila berikan video ini satu sukaan. Beritahu kami di ruangan komen apa makna kemanusiaan sejati bagi anda. Kongsikan cerita ini dengan rakan-rakan dan keluarga anda supaya mesej kebaikan ini sampai kepada semua orang. Dan untuk lebih banyak cerita yang memberi inspirasi seperti ini, jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Terima kasih. Sources: